Saya ada mak, tuan-tuan. Mak saya mati baru sebulan. Baru sebulan. Dia selalu doa, dia jumpa saya. Kalau jumpa, Khairi aku tak larat dah. Mak saya kena dialisis. Kencing manis ada, buah pinggang ada, jantung pun ada. Macam-macam penyakit dia ada. Tapi dia jumpa siapa pun dia akan sebut, kalau lah aku nak mati, dia kata, aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Saya kata, mak awak tu sebut macam tu, hari Jumaat ni seksa kubur tak ada orang yang mati hari Jumaat, dia kata. Dia tu sebut macam tu. Tuan-tuan, baru ni saya menunaikan haji. Sampai saya bertolak, ketika saya bertolak, mak saya masih sihat. Dia kata, mak ni cik nak pergi ni, haji ni macam mana? Hampir, dia kata. Mak nampak tak sihat ni? Tak apa, dia kata. Hampirlah buat, insyaAllah mak sihat. Saya pegang tangan dia, cium pipi dia. Tapi dalam hati saya kata, aku pergi ni mak aku tak ada dah. Sebab nampak mak uzur sangat dah. Saya pergi, tuan-tuan, sampai-sampai ketika hari wukuf, saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kalaulah kau nak mati mak aku, mati bagi aku ada, ya Allah. Aku nak mandi jenazah mak aku. Aku nak semayang jenazah mak aku. Aku nak baca talqin dekat mak aku. Aku nak urus mak aku. Ya Allah, kau bagilah mak aku mati hari Jumaat. Saya doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ketika mana habis wukuf, habis selesai haji, saya telefon, mak, alhamdulillah Khairi, hang doa mustajab, aku sihat, dia kata. Tuhan bagi sihat seminggu. Seminggu lepas wukuf sihat, tuan-tuan. Dia boleh bangkit, boleh jalan, boleh masak, tuan-tuan. Lepas seminggu, saya duduk depan Kaabah, ayah saya telefon, Khairi balik. Saya tak boleh ayah. Mak hang nazak, dia kata. Duk menanti hang. Duk menanti hang balik, dia kata. Saya bayar bawa jamaah, tuan-tuan nak balik macam mana? Ayah tak boleh balik, ayah. Saya bawa jamaah. Dia kata, hang baliklah, mak hang duk tunggu hang, dia kata. Tuan-tuan, apa nak buat? Saya duduk depan Kaabah, ya Allah, kalau mak aku nak mati, bagi mati depan aku, malam ni aku nak balik. Saya ambil tiket balik, tuan-tuan. Sampai mak saya nazak, tuan-tuan, duduk ICU. Saya pergi pegang tangan dia, cium tangan dia, cium pipi dia, bisik kat telinga dia, mak, Khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata dalam keadaan ICU. Lah, hang balik dah kah? Alhamdulillah. Sonok saya, tuan-tuan. Dia tanya, mak sedang, alhamdulillah mak Khairi balik dah. Ni hari ni hari apa? Dia tanya. Hari ni hari Rabu, dia kata. Aku kalau mati hari Jumaat aku seronok. Dia sebut, dia kata, mak ni ya Allah nak minta sangat mati hari Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat, tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Doktor jumpa kami, mak ni boleh operate, tuan-tuan, jantungnya. Jadi kalau boleh bawa PIJN, tuan-tuan, hari Rabu sampai mak saya nak operate tak boleh, tuan-tuan, kritikal. Kami tengok-tengok mak kami masa tu pergi sihat, tuan-tuan.